Saya rasa dalam antara highlight dalam Belanjawan 2026 ni adalah peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah, yang mana diletakkan peruntukan sekitar 15 bilion. Tahun ini pun 15 bilion lah. Itu pun 15 bilion dah naik dah tu. Tahun lalu 10 bilion. Jadi maksudnya saban tahun kerajaan sentiasa menekankan aspek bayaran tunai ini sebagai satu polisi utama untuk membantu rakyat, dan dijangka akan memanfaatkan rakyat sekitar 10 juta orang. Dasar kerajaan ni ada banyak sebenarnya untuk memajukan ekonomi rakyat tersebut, dan dalam kes ini bayaran tunai hanya untuk membantu rakyat menghadapi isu kos hidup lah. Bantuan tu macam berbentuk satu suntikan tunai, dan tunai tersebut bolehlah digunakan untuk sebarang tujuan yang penting lah. Di sini ialah banyaklah dasar kerajaan yang diguna pakai untuk memperbaiki kedudukan pasaran buruh tersebut. Contoh dasar seperti dasar gaji minimum, yang mana setiap 2 tahun sebenarnya kadar gaji minimum itu akan disemak semula. Kita lihat sektor teknologi yang berkait rapat tentang kecerdasan buatan diberi perhatian yang lebih lah. Sektor seperti renewable energy, tenaga boleh diperbarui, juga satu sektor yang mahu diketengahkan, kerana sektor-sektor ini dianggap sebagai high growth, high value. Bila high growth, high value ni, dia banyak gunakan modal, dia banyak gunakan guna tenaga yang berkemahiran tinggi, dan di sini perlu satu hubungan yang erat antara di sektor pendidikan juga dalam memastikan pendidikan tu mampu untuk menghasilkan graduan yang diterima pakai oleh industri tersebut. Jadi dia sangat nak naikkan gaji ni, dia marathon. Dia memerlukan banyak faktor untuk dilaksanakan supaya pengakhirannya majikan akan menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada para pekerja nanti. Seperti dalam art tersebut ada disebut tentang perkhidmatan digital kan, yang mana pihak mereka cakap mahu mendapat satu bentuk pengecualian lah. Tapi yalah, kita bercakap tentang art ni, sebenarnya kita melihat perjanjian. Tapi saya percaya dalam setiap perjanjian tu ada klausa-klausa yang kata tu perlukan perbincangan, ada pengecualian dan sebagainya. Jadi benda ni saya kira mungkin ada lagi suatu bentuk perbincangan, dan mungkin juga memerlukan kelulusan di peringkat parlimen dan sebagainya. Jadi dia bukan setakat perjanjian art tu terhenti di situ saja, dia akan ada kesan rantai seterusnya.